Guys, apa khabar semua? Welcome to Saka Market Official. Okay, sebelum saya nak mulakan apa-apa, minta tolong tolong subscribe dulu, tap like video ni yang saya share, saya nak cakap ni, video ni, tolong tap like, subscribe. Okay, ambil masa dulu, tap like dulu. Okay dah, sebab saya nak tunggu like cukup dalam 50 like, saya akan share new video. So sebelum tengok video, tap like dulu. Okay. Okay guys, thank you guys. Okay, hari ni saya nak explain tentang pair gold lah. Okay, yang ni adalah pair gold, di mana saya dah bagi tahu lah kan, yang saya nak share setup buy yang berlaku dekat sini, NFP hari tu dekat sini, sampai around here lah. Okay. Ini sebelum ni saya entry ni. Okay, ini saya entry dekat area sini lah. Kejap nanti saya akan bagi tahu lah reason tertentu kenapa saya entry apa semua. Actually saya jenis tak suka trade waktu news. Sebelum news. Sebelum news ni kalau kita trade, macam saya consider it as a gambling lah. Sebab kita tak tahu data tu nak keluar apa. So apa-apa pun boleh berlaku kan. Tapi oleh sebab dia dah cukup saya nampak something kat sini, jadi saya buy je lah kan. Saya give a shot lah, orang kata bagi entry fee lah. Okay, now I nak explain. Okay, sama lah, tengok lah. Ni saya entry. Ni yang sekarang saya nak explain. So sedangkan market sekarang off, hari ni USD holiday today. So hari ni saya nak explain sikit lah. Okay, now kenapa saya entry area-area ni? Kenapa? Okay, so from before I want to go to that entry, saya kena explain overall dulu, betul tak? Kita kena tahu apa dan mengapa dan semua. And before that, siapa-siapa yang gunakan teknik ke apa-apa, any sort of teknik lah, orang kata you dah biasa ke apa, carry on. Tapi saya mostly saya explain dekat video ni pemahaman yang tersendiri lah. It's not about like saya share ni like beberapa persen je, 1-2% macam tu je. Lain semua kaji sendirilah. Yeah. Okay, now so kita akan pergi start daripada macam biasa lah. Saya akan start monthly, weekly, tapi tak apa, kita start daily terus lah. Daily H4. Okay, ni H4 level. Sebelum saya entry kat level ni, nampak tak ada berlaku rejection yang sangat strong dekat area ni kan? Nampak kan, dia terus turun ke bawah, betul? So rejection ni strong, betul tak? Jadi yang ni berlaku pada hari apa? Kejap saya check tengok Okay, saya ni marking lah. Okay, sebelum saya entry kat sini, sebenarnya ada rejection ataupun sell position yang berlaku lah, dekat sini, betul? So bila sell position dekat sini, usually kita akan anggap market nak turun ke bawah, betul tak? Tetapi apa yang berlaku dekat sini, dia mengejut, dia suddenly dia zap ni atas, betul? So di mana apa yang saya nak explain dekat sini adalah currently apa yang berlaku kat sini. Sebab yang ni hari lain, so ini keesokan harinya, NFP punya hari. Ni sebelum NFP, yang ni selepas NFP. Okay, now what's the reason? Okay, kalau kita tengok balik guys, okay, sebenarnya market, okay, ini saya punya psychologically lah, saya gunakan cara ni lah. Okay, so saya nampak, I sendiri assume lah benda ni, orang kata sendirilah saya anggap benda ni. Okay, so price telah pun turun ke bawah, betul? Okay, macam biasa lah, bila price dah turun ke bawah, normal lah kan, kita anggap sell nak berlaku. Okay, jadi kita akan standby untuk sell balik, betul? Normal lah kan. Pandai-pandai lah kita memahami benda tu kan. So saya nampak, okay, dia turun lah, dia reject, turun. Okay, lepas tu dia naik lagi, turun lagi. So dia naik lagi, turun lagi. So saya nampak, kenapa dia macam stuck kan? Dia stuck. Okay, dia stuck kat sini. Saya nampak, ni macam something je kan. So lepas tu saya nampak dekat dalam ni pula. Okay, sekejap I pergi dalam lagi, okay. Okay, lepas saya pergi dalam sikit, I tengok kat sini kan,
Tu saya tengok macam okay lah, ni bukan apa-apalah. Ni maksudnya saya punya psychologically, maksudnya willing to loss lah. Maksudnya saya tak kisah duit saya kan. Okay, jadi saya nampak something kat sini. Okay, I just lukis lah. I nampak lukis macam ni, I lukis macam ni. So I nampak, oh, ni mesti ramai orang akan cuba sell. Suddenly apa yang berlaku adalah price macam dia turun. Suddenly dia macam naik balik. Dia macam dia tak nak, dia boleh turun ke bawah lagi kan. Tapi price macam dia tak nak. Dia macam stop kan, dia naik atas. So saya ingat, takkan tak turun kan. Okay, mesti maybe ada yang sell ke apa ke. Saya tak kisahlah. Saya nampak, kenapa dia tak nak turun kan. So saya buat apa? Okay, maksudnya price tak nak turun ke bawah lah, macam ni kan. Jadi saya ingat boleh dah naik kot. Bukan kot lah, maksudnya okay, kita tegaskan diri, kita buy je. So saya buy. Tiba-tiba apa jadi? Jadi macam ni. Tempat ni lah. Saya layer. Zap dia naik atas. Dia naik atas lah, tinggi lah kan. Lepas tu naik tinggi-tinggi, and then maybe ada segelintir orang dia akan cuba untuk apa, dia akan cari entry level di mana-mana lah. Contohnya dia nak sell dekat maybe around sini ke mana-mana je lah kan. Tapi bagi saya tengok dekat chart masa nak NFP tu, saya nampak something dekat sini je lah. Tempat-tempat lain ni saya tak kisah pun. Faham tak? So overall saya dapat nearly waktu NFP tu dia naik sehingga nearly 700 pips lah. 700 pips lah, I would say in English actually. Okay, so that's the reason lah actually kenapa dan mengapa benda ni semua berlaku and so on. So hari ni bila price dah pun orang kata dah naik ke atas kan, from here I entry. Lepas price naik ke atas, sampai sekarang lah price masih lagi dia macam naik ke atas lagi. Dah 1200 pips lah. Tapi saya tutup. Sebab apa saya tutup? Hari ni bulan apa ni? Nanti tengoklah sendiri. So saya nampak price hari ni cuti kat sini lah, kalian marking sini. So saya tengok price cuti pula Jumaat hari ni kan. Jadi saya tutup lah layer-layer saya semua. Itu je. Tapi overall market nantilah I explain dekat, siapa nak saya explain next market. Saya buat macam overall lah apa yang market nak berlaku apa semua. Saya share next channel. Tetapi pastikan video ni like cukup 50k like baru saya buat video tu. Okay, like dulu. Like dah kan. Okay, so that's for today. Itu je. Nanti ada lagi saya akan share lagi. Cukupkan dulu. Okay, cukupkan dulu like 50k supaya dia tersebar lah, ramai orang boleh tengok, menuntut ilmu apa-apa lah. Benda simple je kan. Okay. Okay guys, take care. Bye bye. Jumpa lagi.